Nama dia di masjid. Dalam satu hadis Nabi sebut an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id Al-Khudri annahuma qala. Daripada Abu Hurairah, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kedua-duanya mereka itu berkata, syahidana, kami menyaksikan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi, kata mereka, annahu qala la yaq'udu qaumun yazkurunallah illa haffathumul malaikah. Kata Abu Hurairah, kami menjadi saksi. Abu Sa'id pun kata, kami jadi saksi. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sesuatu kaum yazkurunallah, mereka itu duduk, yaq'udu, mereka itu duduk, yazkurunallah, sambil mereka berzikir kepada Allah, melainkan Allah akan datang kepada mereka malaikat yang menaungi mereka. Haffathumul malaikah. Tuan-tuan, tadi masjid kita tadi lepas sembahyang maghrib apa buat? Zikir. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dalam hadis sahih ni, tidaklah sesuatu kaum duduk sambil mereka menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah, melainkan mereka akan dipayungi oleh rahmat, oleh malaikat. Sayang hari ni ada masjid, Nabi tak pernah berzikir ramai-ramai. Ni hadis ni nak letak di mana? Dia sebut qaumun, dia tak sebut ahadun. Dia tak kata la yaqudu ahadun, tidaklah duduk seseorang. Nabi kata la yaqudu qaumun. Apa makna kaum? Ni ramai-ramai. Dan digunakan perkataan jamak pula, yazkuruna. Dia tak sebut yazkuru, dia sebut jamak, yazkurunallah. Ada waw, ada nun, maknanya jamak. Menyebut-nyebut nama Allah di dalam masjid, dalam rumah Allah, mana-mana zikir, majlis zikir, melainkan malaikat akan memayungi mereka dengan rahmat. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tu kalau ada ustaz datang sini, larang tuan-tuan berzikir ramai-ramai, angkat dia, pergi tauk kat bukit tu. Kami perlukan rahmat Allah. Malaikat jaga keluarga kami. Kami tak boleh nak jaga, kami kerja. Kami malam baru balik, anak-anak duduk di rumah dia buat apa, kami tak tahu. Yang boleh jaganya malaikat rahmat pada kita ni. Hari ni kita tak tahu isteri kita buat apa, kita tak tahu suami kita buat apa, kita tak tahu. Yang boleh jaganya apa? Mudah-mudahan Allah hantar malaikat jaga kita. Salah satu caranya apa? Zikir, benteng kita. Saya dengar satu soal jawab dalam YouTube, dalam toktik. Macam mana kalau dalam masjid itu berzikir, ramai-ramai tidak menggunakan zikir yang Rasulullah punya, kita kata bid'ah lah. Macam mana nak? Adakah kita nak tinggalkan masjid itu atau kita pergi tempat lain? Dahsyat tuan-tuan. Boleh dia kata nak tinggalkan masjid itu tak, kita pergi tempat lain. Ni rumah Allah ni, nak tinggal siapa? Rumah Allah ni tuan-tuan ni. Dia boleh cakap tak, adakah kita nak tinggalkan masjid itu, kita pergi semayang tempat lain sebab masjid itu berzikir? Hak ahli panel dia pula cakap, semayang boleh semayang, tapi waktu dia orang berzikir baliklah. Zikir tak sepatutnya duduk, jalan pun boleh. Sambil buat kereta boleh zikir. Dalam hadis ni dia kata apa? Yaqudu, duduk. Duduk sekejap, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan di antara zikir yang mengubat hati, Nabi kata zikir itu syifaul qulub. Zikir itu adalah pengubat penyakit di dalam hati. Apakah zikir yang boleh mengubatkan hati? La ilaha illallah. Seutama-utama zikir. Afdaluz zikr
Di manakah hati kita bermasalah? Bila ditimpa ujian. Hati kita paling lemah, berada pada tahap paling bawah bila ada kematian. Bila ada kematian. Suami mati, lembek. Ada tak suami mati kat Sum Tegar? Ada tak? Apa yang gelak Sum? Suami meninggal, elok lah. Mana ada tak? Abang-abang kalau isteri mati, nyandar kat dinding. Kalau anak mati, lagi nyandar. Mak mati, lagi nyandar. Bagaimana nak menguatkan hati? La ilaha illallah. Maka datanglah ulama-ulama dulu, jom kita pergi rumah dia, kita zikir tahlil. Itu punca dia. Tu yang datang tahlil tu. Yang mengubat hati ialah tahlil. Sebab tu bila kita pergi rumah orang mati, tahlil kita slow ke kuat? Kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka dalam hadis, berzikirlah sampai orang kata kamu ni gila ke apa? Sebab tu ada orang yang berzikir tuan-tuan, la ilaha illallah. Apa orang tu ni? Sebab dia nak sampai kepada hati dia. Sebab tu kalau kita ditimpa dengan musibah, kita ditimpa dengan ujian, ubatkan hati awak dengan apa? La ilaha illallah. Hari ni kita berzikir takut. Jangan kuat bid'ah. La ilaha illallah. Bukalah hadis. Saya minta lah tuan-tuan. Masjid kadang-kadang dah sunyi. Zikir dah tak ada. Surau dah sunyi. Zikir dah tak ada. Dulu dalam bulan Ramadan penuh dengan zikir. Subhanal malikil ma'bud. Sekarang tak ada. Ya Latif. Jangan Mat. Ya Latif ya Kafi, Ya Latif ya Wafi. Dah tak ada. Dia masjid ni tak ada zikir-zikir ke? Selawat-selawat tak ada. Tak ada. Kenapa masuk neraka? Oh, sudah tuan-tuan ni. Sebab tu hari ni Allah tak jaga kita. Terang-terang orang tipu makanan. Makanlah rupa-rupanya tak halal. Cicoh biskut petang-petang. Keluar dalam ni. Jakir menarik balik. Status halal. Tengok-tengok biskut yang kita makan. Sama lah kata dia. Entah. Dah berapa biskut yang kita makan dah entah. Nombor 1. Duduklah berzikir. Yaqudu yadhkurunallah. Apa jadi? Haffathumul malaikah. Malaikat akan menaungi kita dengan rahmat. Sebab tu tuan-tuan duduk di sini tak terasa tuan-tuan. Padahal kat Sum banyak lagi kain tak dibasuh. Pinggan tak dibasuh. Selama rok je duduk dalam ni. Tak pernah rasa susah hati. Abang-abang ni hutang punya banyak ni. Relax tuan-tuan ni. Pasal apa? Malaikat memayungi kita dengan rahmah. Saya ni tuan-tuan sakit tuan-tuan. Tapi mengajar hilang sakit. Orang tanya, Ustaz tak sihat? Biasalah. Apa ubat Ustaz? Mikrofon. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, dapat mikrofon, sihat. Sekarang kita dah 9-10 minit, Mat. Maknanya kami dah ceramah 1 jam 5 minit. Terasa tak abang? Memang abang tak terasa, abang pergi tandas, terasa apa?